Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat pagi. Terima kasih Dipertua, terima kasih Puchong. Subsection 424A, B, C, D adalah yang kita pinda dalam Dewan ini di bawah kanun keseksaan. Untuk makluman ahli yang berhormat, 424A kes yang dilaporkan 51. Dari jumlah itu 20 dituduh di mahkamah, 3 diklasifikasikan tiada tindakan lanjut, 7 diklasifikasikan kemas untuk simpan, 21 masih disiasat. Di bawah 424B ada 1 statusnya masih disiasat. 423C ada 10. Kesemuanya masih status dalam siasatan. 424D tiada laporan dan tiada kes yang disiasat. Baik. Berapakah dalam kes yang diadu ini kita dapat selamatkan? Bagi tahun 2024, wang mangsa yang dapat diselamatkan ialah RM508,479.39. RM508,479.39. Bagi tahun 2025, wang mangsa yang dapat diselamatkan adalah RM6.7 juta. Tan Sri, peningkatan prestasi berjaya diselamatkan banyak juga dibantu oleh, pertama, Pusat Aduan 997 NSRC mula beroperasi 24 jam berbanding sebelum itu waktu kerja. Yang kedua, kerana penambahan pejawatan. Hari ini NSRC, pusat yang mengambil aduan panggilan ini, daripada Commercial Crime Bukit Aman 25, dan daripada ejen panggilan yang dilantik Bank Negara ada 16 menjadikan 41. Purata panggilan sehari lebih kurang 500 panggilan sehari daripada mangsa, separuh daripadanya adalah yang genuine. Jadi itu kedudukan kes yang paling banyak, seperti jawapan saya tadi, Tan Sri, dalam 424A. 424A ni maksudnya dia seseorang yang memiliki atau mempunyai kawalan terhadap instrumen pembayaran, kad ATM, kad debit, kad kredit atau akaun. Misalnya 424A yang 51 laporan untuk makluman Puchong, seorang yang membuat pinjaman atas talian. Pihak yang katanya menawarkan pinjaman mahukan orang yang memohon tu bayar dulu yuran, bayar insurans, bayar kos buat perjanjian. Akhirnya hanya untuk disedari bahawa dia kena tipu. Setelah dia buat semua bayaran itu. Atau seorang yang buat pinjaman alung pegang kad ATM dia, supaya bila dia dapat gaji, alung akan terus potong. Isunya adalah alung yang pegang kad itu guna kad itu untuk tipu mangsa yang lain. Yang ini jatuh di bawah 424A. Ini kalau sabit kesalahan, denda tidak kurang RM5,000, tidak melebihi RM50,000, penjara tidak kurang 6 bulan, tidak melebihi 5 tahun, atau kedua-duanya sekali. Daripada jawapan ini jelas 424A adalah subsection yang paling banyak diguna pakai oleh polis dalam menyiasat kes jenayah penipuan melalui talian. Terima kasih. Baik, saya jemput Puchong. Terima kasih Tan Sri. Tan Sri, saya nak tanya, berapakah KPI masa untuk polis untuk siasat satu kes? Kedua ialah saya telah pun menerima maklum balas di mana ada mangsa yang telah pun laporkan MIU account to the police, tetapi dia tidak disenaraikan di Semak MIU, namun dia tidak, malah juga tidak di frozen, ya. The bank account is still active. Oleh itu MIU account itu boleh digunakan untuk scam-scam yang lain. Yang ketiga adalah di mana saya rasa rata-rata MP yang dapat jumpa pengadu, semua mangsa victim tak
pernah dapatkan duit balik. Saya tak tahu berapakah mangsa viktim yang betul-betul dapat back balik mereka. Seperti saya rasa bukan saya saja, banyak MP yang apabila kita lapor ke polis macam tak ada apa-apa yang berlaku. Sila Menteri. Baik. Yang terakhir tadi, bila saya sebut jumlah wang yang dipulangkan 6.7 juta, angka ni bukan kita petik di awang-awangan. Maknanya ada mangsa yang telah kita selamatkan wangnya dan kita serah. Saya sedang bagi jawapan dalam parlimen. Ya. Dia berbeza dengan jumlah wang yang kita selamatkan. Kerugian sepanjang tahun 2025, yang rugi dulu, jumlahnya 542 juta. Itu yang rugi. Nah, mana kita dapat? Pengadu buat aduan. Jadi kita kumpulkan data itu. Berapa yang kita dapat selamatkan? Maksudnya dia tak berpindah layer demi layer demi layer. Itu yang kita guna pakai 424 A, B, C tu. Baik ya. Berapa banyak? Kita dapat selamatkan 34 juta. Selamatkan dengan kita pulangkan lain. Kita baru selamatkan dulu. Sebab penyiasatan berlangsung. Baik, ada satu kategori lagi yang kita sita. Kita bukukan dulu. Itu 17.5 juta. Daripada situ, yang berjaya kita pulangkan bersih kepada mangsa 6.7. Kalau ditanya, apakah angka ini membanggakan? Tentulah tidak. Ya, prestasi petunjuk bagi kejayaan kes-kes seumpama ini. Saya pun minta kepada saya supaya kalau ada best practices negara-negara di dunia yang menghadapi masalah yang sama dan kualiti penyiasatan dan penyelesaian masalah, apakah 10%, apakah 15%, benchmark mana yang kita nak timbal pakai. Jadi kita sekarang sedang menambah baik. Pertama, tentulah dari segi SOP-nya. Saya bagi maklum pada yang berhormat misalnya ya. Kita terima aduan yang segera. Maksudnya kes yang berlaku dalam tempoh 48 jam. Okey ya. Ada dua tafsiran. 48 jam atau 2 hari. Itu juga timbulkan beberapa keliruan di kalangan pihak yang menjadi mangsa. Baik. Kerana itu, kita sekarang sedang menggabungkan kesemua keupayaan, bukan saja commercial crime, Bukit Aman, tetapi juga MCMC, KPDN, Kementerian Perdagangan Dalam Negeri dan kebanyakan agensi kawasan dia. Untuk makluman ahli Dewan juga, bila kita profilkan mangsa yang bekerja kerajaan ataupun bekerja swasta, dalam profil yang kita kumpulkan, yang paling ramai menjadi mangsa adalah sektor pekerjaan swasta. Diikuti apa? Diikuti dengan yang kerja kerajaan lebih kurang 8%. Berikutnya pelajar, 8%. Pelajar ni adalah kebanyakannya berikan akaun dia untuk digunakan sebagai mule account. Pelajar 8%. Baik, ada lagi tak? Pesara 7%. Ahli perniagaan 7.5%. Ini semua adalah profil mangsa yang kita tengok, yang kita kaji, nak memahami bahawa yang terlibat dalam jenayah atas talian di bawah kategori jenayah e-kewangan, love scam, e-dagang, pinjaman tidak wujud, pelaburan tidak wujud, jenayah telekomunikasi, kita kumpulkan supaya data ini boleh membantu kita untuk meningkatkan kecekapan kita, keupayaan kita dalam menyelesaikan kes yang berlaku. Terima kasih. Terima kasih Ahli Menteri. Seterusnya saya jemput Langkawi. Terima kasih Yang Berhormat Ahli Ketua. Baru-baru ini dalam New Straits Times pada 15 Disember 2025, Datuk Seri Michael Chong, MCA Public Services and Complaint, telah menyatakan bahawa wang-wang yang di-scam ini zero recovery. Ini mengikut NGOs lah. Dan juga terdapat sekarang ini legal firm yang menyatakan bahawa mereka dapat recovery percentage yang cukup tinggi, dan mereka ini telah pun dikategorikan sebagai fake legal firm.
fraudulent legal firm, Yang Hormat. Dan kalau kita melihat mereka-mereka ini, dari penceritaan ini, seorang wanita telah kehilangan, kena scam 1,500 dan menggunakan fake legal firm ini, dan akhirnya dia terpaksa membayar 1.5 million. Soalan YB. Mesti orang kaya ni, Yang Berhormat. YB, soalan YB. Soalan saya, Yang Berhormat, kalau kita tengok negara-negara yang kurang scamnya, Finland, Singapura, Jepun, dan mereka cukup straight dari segi bankingnya. Jadi Yang Berhormat jaga polis dan connection di antara polis dan bank itu, Yang Berhormat. Masalahnya sekarang kadang-kadang nak buka bank tu senang sangat, kecuali orang-orang politik macam kita ni. Yang Berhormat speaker pun saya rasa nak buka bank pun susah. Anak saya pun susah, bukan kata YB, kita aja. soalan YB. Anak kita pun susah. Jadi apakah tindakan kementerian dalam memastikan bank walaupun bukan dalam KDN untuk bekerjasama dengan polis dalam hal ini? Terima kasih. YB Menteri. Michael Chong seorang aktivis yang kita tahu berkesan dari segi membantu. Cuma kalau Michael Chong kata zero discovery, saya pula jawab ada. Jadi saya ingat biar kita pakai yang rasmi kat sini lah ya. Pasal saya sebut tadi, angka semua dah jelas. Kita sebut yang kita selamat, yang kita sita, yang kita pulangkan. Kita sebut semua. Jadi kalau ada dua sumber maklumat, Michael Chong ataupun KDN, kita pakai KDN lah. KDN sebut dalam parlimen. Okay, ya? Itu yang pertama. Baik, saya sebut tadi kan, kita pun nak belajar dari segi amalan baik ataupun standard of best practices dalam menangani kes-kes umpama ini. Singapura, dia bukannya ke arah, Singapura pun mengalami masalah sama dengan kita. Dari segi jumlah kes penipuan atas talian ni, sama macam kita, Singapura ni. Ya, kesnya juga trend yang melonjak. Macam kita, trend yang melonjak. Ya. Jadi di peringkat ASEAN, menangani isu jenayah atas talian ni memang sentiasa kita lakukan sesi libat urus untuk berkongsi pengalaman Singapura berbanding pengalaman kita. Dia pun akui kes kita kadang-kadang yang berjaya kita selesaikan, dia boleh belajar. Kes dia yang kita boleh belajar. Begitulah negara ASEAN. Itu sentiasa berlaku, Yang Berhormat. Baik. Kemudian saya sebut yang dia bagi contoh tadi kan. Dia bagi 1,500 kemudian hanya untuk ditipu. Saya sebut tadi, dia buat 424A. Orang yang dia kata dia nak buat pinjaman. Pinjaman itu dia tak tengok pun face to face. Dia buat atas talian. Sebelum pihak yang katanya menawarkan pinjaman itu bagikan duit pinjaman ni, dia menghendaki pihak yang memohon tu buat beberapa pembayaran dulu. Fee, bayaran guaman, perjanjian. Tu yang tadi sebut tadi tu. Diikuti dengan apa lagi? Dia kena bayar juga insurans. Itu saja. Speaker juga seorang peguam tahu ini akan makan 10-20 ribu kalau seorang. Kalau lebih ramai, sindiket yang menawarkan pinjaman atas talian ini untung besar. Baik itu kes yang paling banyak kita ambil tindakan dan berjaya berakhir dengan pertuduhan adalah 424A ni berbanding dengan 424B, C dan D. Okay? Jadi itu menunjukkan keadaan yang berlaku. Saya betul, saya ucap terima kasih sebab waktu saya bentangkan pindaan 424A, B, C, sebelum tu tak ada tindakan ke atas pihak yang menggunakan menjadikan diri dia sebagai mule account. Dulu tak ada. Sekarang ada. Sebab itu statistik yang saya bagi ini adalah yang terbaru setelah kita pindah di Dewan ini, lulus, kita geset dan kita kuat-kuasakan. Itulah kedudukan. Kita masih baru. Bolehkah kita perbaiki? Jawapannya boleh. Kita kena belajar daripada banyak negara yang telah menunjukkan kejayaannya. Terima kasih. Terima kasih Yang Berhormat Menteri.